This is JT Tok Bali. Sikit lagi nak pergi Pulau Perhentian. Hari tu aku ayat 30 minit daripada sini pergi ke Tok Bali. Saya mengata 8 buah. Saya kita kau lupa ke Johor ke Selangor. Kau lebih lah. Kau mula ke mana-mana pun. Nak pergi Pulau Perhentian sikit lagi. Tak payah pergi naik line dah. Saya kita boleh naik di JT Pelancongan Tok Bali. Kamu tengok ni JT ni. Tak gagek pun. Saya mula ayat aku 8 buah. Tak nak barang. Nak buka kat mana ni? Akhirnya kita naik bot bersama dengan Timbalan Pengarah JKKM Malaysia hari ni. Datuk Kerry CEO Nasron Travel. Datang ada juga. Lawatan. Dalam perancangan kita nak buat festival kesenian rakyat Kelantan. Pada 1 hingga 4 Julai 2026. banyak keistimewaan sebenarnya di JT ni, di samping industri pelancongan dan juga kita nak angkat juga industri seni budaya khususnya di ni Kelantan. Ada pelbagai jenis band ni. Kita ada beruk, celora beruk, mandi beruk. Habis hang habis buat apa masalah dah lah celaka. Sepanjang daripada JT Tok Bali sehingga ke Mat Maggie Ketam Elimi ni, penumpang boleh menikmati keindahan terusan. Bukan terusan semula jadi, terusan yang dibina pada tahun berapa dah, 1980-an. Dibina bersama jambatan Tok Bali hot tinggi tu, dan dia bersambung dengan sungai-sungai hot sekitar ni. Bila saya mau naik bot, saya mau boleh tengok retak Tok Bali. Habis palai. Apa yang menariknya jambatan ataupun rentak Tok Bali ni, ia dibina di atas darat, cikgu. Jadi masa tu orang semua kata benda ni tak logik. Lepas tu lagi mana jadi ada air ni, cikgu? Ya korek buat terusan ni. Tengok model kita Castello. Kita lalu bawa retak. Sebab tu kat layak Tok Bali ni, Sungai Tok Bali ni adalah sungai yang paling cantik di Malaysia. Ni dia JT Tok Bali. Bola ada ayat kalah 8 buah. Kalah malah tak apa weh. Kalah tak buah datang Tak buah. Tengok boleh jadi. Tengok gelar dia. Kepada anda semua peminat nak datang ke JT Tok Bali dan nak tahu package-package yang kami tawarkan, anda boleh contact nombor yang tertera daripada Nasron Travel and Tours. Kalau nak ajak orang ramai, mari menyelusuri terusan Tok Bali. Dan bukan saja boleh menikmati keindahan di Tok Bali, boleh tengok orang Tok Bali comel-comel, semak-semak, makanan sedap-sedap yang akan ada di JT kita nanti. Lepas tu banyak-banyak orang menarik. Boleh pakat mari support JT Pelancongan Tok Bali. Tok Bali. Lucu.